cara-cara pasang Android player yang betul guys. Step yang pertama, apa yang korang perlu buat adalah beli Android player. Tapi sebelum tu korang kena pastikan casing korang saiz dia yang betul. Macam aku punya, aku ambil 10 inci dan saiz casing dia pun 10 inci. Apabila kedua barang ni korang dah ada kan, korang perlukan satu lagi barang, iaitu wire plug and play untuk Android player guys. Untuk spek yang aku ambil hari ni adalah 4+64. Yang ini daripada brand Romak guys. Yang ini dapat sponsor sikit daripada Soku Racing. Kita punya bos Soku Racing, JC guys. First kali korang kena ada screwdriver, and then yang second korang cabut ni. Cabut je. Lepas tu korang buka skru yang ada dekat sini. Bila dah cabut, korang tekan je daripada bawah, tolak dia naik atas. Tolak dan tolak. Lepas tu cabut pin yang dekat bawah ni. Korang kena cabut semua panel yang ada dekat korang punya casing yang lama. Kalau korang boleh tengok dekat sini kan, casing yang lama korang, dia ada klip-klip putih ni, betul tak? Yang ni korang kena cabut, pasang dekat casing yang baru. Sebab casing baru tak ada klip. Dua je panel, tapi sendiri pun pakai Android player. Ya, sebab apa saya pakai Android player? Sebab ini dah bising, nak tengok YouTube tak boleh, tengok Netflix ke apa. So saya terpaksa pasang Android player guys. Dan step paling last pula, korang kena buka stiker ni kan, semua kena buka. Apa yang korang perlukan yang ini. Tapi benda ni kena buat dengan berhati-hati guys. Bila semua stiker korang dah siap pasang, korang ingat balik tak? Klip-klip yang korang cabut tu, korang kena letak balik dekat semua tempat area belakang ni guys. Last part. Sebab apa korang kena cari Android player dan casing yang ngam? Sebab andai kata korang pakai 10 inci punya casing tapi korang letak 9, memang tak ngam lah cerita dia. Bila semuanya dah settle kan, ini korang boleh letak tepi dulu. Kita sekarang nak fokus dekat yang player standard kita guys. Player standard ni korang kena buka 1, 2, 3, 4. Orang ada 4 skru tapi macam aku letak 2 skru je. So kita kena buka dulu. Bila korang dah buka, korang tinggal cabut dan cabut guys. Bila dah cabut buang lah, tunggu apa lagi? Sebab apa aku suruh korang cari soket plug and play? Sebab tanpa soket ni, korang nak kena potong wiring lah, nak buat itu buat ini. Tak payah. Kalau korang ada plug and play punya soket, tak payah risau guys. Terus cocok, masuk, settle. Tak kisahlah kereta Honda ke, Proton ke, semua ada benda ni. Benda ni tak mahal pun, tak habis RM10 korang. So bila semua benda korang dah agak-agak dah okey kan, korang just tinggal plug in soket saja guys. Lepas tu dah settle lah. Korang tahu tak ni benda apa? Kalau korang tahu cuba korang komen. Benda ni sangat-sangat penting. Kalau tak ada ni, sunyi duk kau. Semua benda korang dah plug in soket, korang just tinggal tekan je. Tinggal masuk-masuk pendek, urut-urut sikit. Lepas tu dah settle guys. Benda yang sama, ikat balik skru yang dekat sini. Masukkan balik semua benda yang ada. So macam ni, okey tak? So kalau korang dapat apa yang aku ajar ni, share lah kat bawah. Okay, bye.